Sejahtera teman-teman pemancing tegar, selamat datang ke saluran saya. Hari ini kita akan menyelami ramalan tangkapan ikan yang paling dinanti-nantikan untuk 1 Januari 2026. Percayalah, hari ini bukan hari biasa. Di perairan Malaysia, kita akan bongkar rahsia cuaca, suhu air, fasa bulan dan aktiviti ikan untuk memastikan anda tidak pulang tangan kosong. Jadi, siap sedia kerana apa yang akan saya kongsikan mungkin akan membuatkan anda terkejut dan mungkin mengubah rancangan memancing anda. Untuk 21 Januari, kita akan fokus pada beberapa spesies ikonik yang pastinya akan memberikan cabaran dan kepuasan. Ikan siakap, baramundi garis miring, sea bass. Di mana mencari? Siakap sangat menggemari kawasan muara sungai, hutan bakau dan perairan payau di sekitar struktur seperti tiang jambatan atau jeti serta reba-reba kayu. Dengan ramalan hujan ringan dan suhu air yang hangat, siakap akan lebih aktif mencari makan di kawasan cetek yang kaya dengan anak-anak ikan kecil. Cari di kedalaman antara 1 hingga 3 meter, terutama di mana air pasang surut bertemu dan membawa makanan. Apa yang digunakan? Untuk siakap, teknik memancing umpan hidup seperti anak ikan selar atau udang hidup adalah pilihan terbaik. Jika anda penggemar gewang, gunakan gewang permukaan atau gewang selaman cetek berwarna semula jadi seperti perak atau putih atau warna terang seperti oranye atau merah jika air keruh. Ingat, sentapan yang kuat adalah kuncinya. Ikan kerapu, grouper, di mana mencari. Kerapu adalah penghuni dasar yang setia pada struktur. Pada hari ini, dengan suhu air laut yang sangat selesa sekitar 27 hingga 29 darjah Celsius, kerapu akan bersembunyi di sekitar tukun karang, bangkai kapal atau kawasan berbatu di dasar laut. Mereka tidak terlalu terjejas oleh hujan ringan di permukaan, tetapi mungkin lebih aktif jika tekanan air agak stabil. Apa yang digunakan? Pancingan dasar dengan umpan mati seperti sotong atau hirisan ikan adalah kaedah yang paling berkesan. Jika menggunakan teknik jigging, pilih jig metal berat yang boleh mencecah dasar dengan cepat. Pastikan perambut anda kuat kerana kerapu terkenal dengan kekuatan tarikannya ke dalam reba. Ikan tenggiri, Spanish mackerel, di mana mencari. Tenggiri adalah ikan pelagik yang gemar bergerak dalam kumpulan di perairan terbuka. Dengan suhu air yang hangat dan kemungkinan hujan ringan, tenggiri mungkin akan lebih berani mendekati permukaan mencari anak-anak ikan. Cari di kawasan unjuran laut yang dalam atau di sekitar kawanan ikan bilis atau ikan kecil. Awal pagi atau lewat petang adalah waktu terbaik. Apa yang digunakan? Teknik menunda, trolling dengan umpan tiruan seperti gewang minnow atau jig yang berkilauan sangat berkesan. Jika anda suka casting, jig metal atau spoon lure yang boleh dilontar jauh dan direntap laju akan menarik perhatian tenggiri. Jangan lupa perambut dawai teman-teman, gigitan tenggiri tajam. Analisis kondisi memancing cuaca. Untuk 21 Januari 2026, ramalan cuaca di kebanyakan kawasan di Malaysia adalah panas dan lembap. Suhu udara di siang hari dijangka sekitar 29 hingga 32 darjah Celsius, manakala pada waktu malam akan turun sedikit ke 21 hingga 22 darjah Celsius. Terdapat peluang hujan ringan sekitar 35% pada siang hari, jadi sediakan baju hujan anda. Angin dijangka tenang dengan kelajuan purata sekitar 1 km sejam dan tekanan atmosfera dijangka stabil. Ini bermakna ikan tidak akan tertekan oleh perubahan cuaca mendadak dan mungkin lebih selesa bergerak. Suhu air. Suhu air laut di perairan Malaysia pada bulan Januari adalah sangat selesa.
purata sekitar 27,5 hingga 29 darjah Celsius. Ini adalah suhu yang ideal untuk kebanyakan ikan tropika menggalakkan aktiviti makan dan pergerakan mereka. Walaupun sedikit sejuk berbanding bulan sebelumnya, ia masih cukup hangat untuk memastikan ikan aktif. Fasa bulan pada 21 Januari 2026, bulan berada dalam fasa bulan sabit muda, waxing crescent, dengan hanya sekitar 7 hingga 9% iluminasi. Ini bermakna bulan hanya berumur 2.6 hingga 2.8 hari sejak anak bulan. Dalam komuniti pemancing, fasa bulan ini sering dikaitkan dengan kadar tangkapan yang sederhana atau agak perlahan, terutamanya pada waktu siang. Namun, ia juga boleh menjadi masa yang baik untuk memancing pada awal pagi atau senja ketika pencahayaan semula jadi rendah dan ikan predator mungkin lebih berani keluar mencari makan. Aktiviti ikan secara umum, bulan Januari adalah masa yang baik untuk memancing di Malaysia. Beberapa spesies ikan seperti hilsa, terobok dan beberapa jenis ikan kap air tawar mungkin berada dalam kitaran pembiakan mereka, terutamanya disebabkan musim hujan yang meningkatkan paras air. Pelbagai spesies ikan karang seperti kerapu dan snapper serta ikan pelagik seperti tenggiri dijangka aktif. Penilaian keseluruhan tangkapan. Saya memberikan penilaian sederhana hingga baik untuk tangkapan pada hari ini. Ini disebabkan oleh suhu air yang selesa dan tekanan atmosfera yang stabil yang akan menggalakkan aktiviti makan ikan. Namun, kehadiran hujan ringan dan fasa bulan sabit muda mungkin memerlukan sedikit kesabaran dan strategi yang lebih fokus. Jadi, teman-teman, itu dia ramalan terperinci kita untuk 21 Januari 2026. Semoga anda semua mendapat hasil yang lumayan. Jangan lupa ni Khwosta, ni Ceshui. Semoga berjaya dan selamat memancing. Jika anda suka dengan perkongsian ini, jangan lupa tekan butang suka, langgan dan tinggalkan komen di bawah. Saya ingin tahu apa spesies yang anda sasarkan hari ini. Kongsikan pengalaman dan tip-tip anda. Jumpa lagi di video seterusnya.